Okey. Baiklah semua, acara perbarisan kini bermula. Kepada anda yang menyaksikan dari rumah, edisi kali ini sememangnya cukup istimewa dan luar biasa. Jom kita berikan tepukan gemuruh untuk Kontijen Laki Tunggu Bini. Dan kalau kita perhatikan di sini, mereka kelihatan cukup bersedia. Lengkap dengan hiburan di tangan. style diorang semua sama je. Ya tak ya, style bapa-bapa zaman sekarang. Kejap. Cuba kalau kita perhatikan betul-betul ni, ada satu lagi kontijen berdekatan. Tu diorang dah datang dah. Kontijen Shopping Siang Malam. Wah, nampaknya diorang betul-betul seronok shopping daripada siang sampai malam. Tengok tu. Penuh troli mereka. Agaknya dalam shopping tu satu kampung pun. Di sini pula kita ada kontijen tak nak balik rumah. Rasanya kita hanya mampu tersenyum saja tu kontijen ni. Cumi-cumi tu. Cukup dengan anak-anak yang comel. Seterusnya, kita ada kontijen kamera. Makan dulu. Makanan sejuk tak apa, asalkan kamera yang dah makan. Biar perut yang lapar, asalkan mata yang kenyang. Ini kamera yang kenyang. Akhir sekali, kita ada Kontijen Kementerian OOTD. Kontijen ni pantang nampak kamera. Tengok tu, dak-dak awak ni. Satu kamera. Ibu gaya lah diorang ada. Hari ini, kita meraihkan setiap kontijen berjiwa Malaysia. Kerana walaupun kita banyak perbezaan, kita tetap meraihkan setiap persamaan. Bersama-sama, kita kontijen Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia. Pandan tu, Romari. Yelah. Ewa. Ewa. Ewa.